Ada insan yang datang dan pergi. Namun, ada juga insan yang hadir lalu meninggalkan sebuah legasi yang akan terus hidup dalam ingatan. Di sinilah segalanya bermula. Setiap pagi, pintu pagar ini menyambut kehadiran beliau. Sebuah rutin yang telah menjadi sebahagian daripada hidupnya selama bertahun-tahun. Ritual yang memasuki halaman sekolah ini bukan sekadar membawa seorang guru besar, tetapi membawa bersama amanah, tanggungjawab dan kasih seorang pendidik. Setiap langkahnya diiringi tekad untuk memberikan yang terbaik. Setiap anak tangga yang didaki adalah simbol perjalanan yang penuh dengan pengorbanan dan dedikasi. Pintu pejabat ini dibuka dengan 1001 harapan. Bukan sekadar kehadiran, tetapi sebuah komitmen yang berterusan. Di bilik inilah lahirnya pelbagai perancangan, keputusan dan usaha. Hari ini, rutin yang biasa menjadi kenangan yang luar biasa. Tuan Haji Yusri bin Muhammad Abdul, legasi Tuan akan sentiasa terpahat dalam ingatan kami. Ingatkah kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta? Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu. Kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati untuk terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara kepada Tuan Haji Yusri. Selamat menjalani kehidupan selepas persaraan dengan bahagia dan tenang. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupakan kami. Sahur Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili guru-guru lelaki SK Sungai Rokam ingin mengucapkan kepada Tuan Haji Yusri, bertemu dan berpisah itu semua adat manusia biasa. Marilah kita sama-sama mengucapkan kepada Tuan Haji Yusri, selamat bersara Tuan Haji Yusri. Kami guru-guru sesi pagi SK Sungai Rokam mendoakan agar Tuan Haji Yusri terus sihat, berbahagia bersama keluarga tersayang dan sentiasa dalam rahmat ilahi, insya-Allah. Amin. Selamat bersara Tuan Haji. Kami, guru-guru sesi petang, mengucapkan Selamat bersara Tuan Haji Yusri. Selamat bersara Tuan Haji Yusri. Semoga sihat dan gembira di samping keluarga yang tercinta. Selamat bersara. Selamat bersara Tuan Haji Yusri. Semoga ceria semuanya. Assalamualaikum Tuan Haji Yusri. Selamat bersara. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga sentiasa berbahagia bersama keluarga. Terima kasih atas segala budi dan kebaikan. Semoga sentiasa di dalam rahmat-Nya. Jumpa lagi. Tuan Haji. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Haziq bin Badrul Hisham, mewakili seluruh murid Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam, ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Yusri bin Muhammad Abdul atas segala jasa dan pengorbanannya. Kami juga ingin memohon ampun dan maaf atas segala kehilafan yang pernah kami lakukan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Selamat bersara. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Sekian, terima kasih. Selamat bersara guru besar kesayangan kami, Ayahanda Tuan Haji Yusri bin Muhammad Abdul. Terima kasih atas jasa dan khidmat bakti di sekolah kami. Sampai jumpa lagi. Bye. Selamat bersara Tuan Haji Yusri. Semoga dirahmati dan dipanjangkan usia. Terima kasih Cikgu. Kami dari 4 Jobek ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Yusri. Terima kasih Cikgu Yusri. Selamat bersara Tuan Haji Yusri. Terima kasih Cikgu. Bye-bye. Kepada Tuan Guru Besar, terima kasih kerana menjadi guru besar yang baik kepada kami ucapkan selamat bersara. Kami sayang Cikgu. Kepada Tuan Guru Besar, terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan Cikgu kepada kami. Semoga Cikgu sentiasa sihat dan bahagia di samping keluarga tersayang. Selamat bersara Cikgu. Bye. Selamat bersara Cikgu Yusri. Terima kasih Cikgu Yusri. Assalamualaikum Tuan Haji. Pesanan dari Pra Anur. Doa
Kami warga kantin SK Sungai Rokam mengucapkan Selamat Bersara Haji Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami mewakili pekerja kebersihan mengucapkan Tuan Haji selamat bersara. Ya, semua sentiasa dalam kelangan. Baik Tuan Haji. Baik Tuan Haji. Semoga Tuan Haji Semoga berbahagia. keluarga. Saya sebagai pegawai keselamatan di syarikat Aura Teguh Mas mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Yusri. Terima kasih juga di atas keprihatinan Tuan Haji terhadap kami. Semoga Tuan Haji dilimpah oleh Allah berkat dan kebahagiaan bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Yusri. Tahniah kerana Tuan telah sampai ke penghujung dengan jayanya. Alhamdulillah, sepanjang pernah berkhidmat bersama-sama dengan Tuan, banyak pengalaman yang Tuan telah berikan kepada saya, dan segala tunjuk ajar, segala pesanan. Satu yang saya sangat kagum dengan Tuan, ilmu kesabaran dan sentiasa tenang. Itulah yang saya cuba amalkan. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bersara, selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih Tuan Haji atas segala ilmu dan tunjuk ajar yang telah Tuan Haji kongsikan kepada saya selama saya menjadi PKM di SK Sungai Rokam. Saya doakan semoga Tuan Haji terus sihat dan sentiasa dilimpahi rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kembali ke pangkuan keluarga tercinta. Selamat bersara Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Rozayu Kasim ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat melangkah ke fasa persaraan kepada Tuan Haji Yusri. Terima kasih atas segala ilmu dan kepimpinan yang cemerlang Tuan. Semoga sentiasa diberkati, sihat-sihat selalu dan bahagia di samping keluarga tercinta. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Rasikin binti Yahaya, Guru Besar SK Sri Kinjang, Cenderiang, Perak, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Yusri bin Muhammad Abdul. Tahniah Tuan Haji. Saya doakan Tuan Haji berbahagia dan selamat menikmati alam persaraan. Didoakan Tuan Haji sihat selalu, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah selalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Haji. Selamat bersara. Terima kasih di atas jasa baik Tuan Haji selama ni terhadap saya. Saya sangat menghargainya. Semoga sihat selalu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Teknologi Muhammad Ashraf bin Zakaria yang dipertua Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam dengan berat hati dan sedih hati mengucapkan selamat bersara kepada guru besar kesayangan kita Tuan Haji Yusri. Saya mewakili Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam mengucapkan terima kasih kepada cikgu yang banyak berkorban untuk sekolah, yang banyak merubah sekolah. Kami mendoakan cikgu dimurahkan rezeki, sihat selalu dan selalu handsome. Okey, terima kasih banyak kepada guru besar kesayangan kita Tuan Haji Yusri. Selamat bersara, jangan lupa kami di sekolah. Terbaik. Sebuah nama, sebuah kepimpinan, sebuah legasi yang akan sentiasa dikenang. Terima kasih atas segalanya.